Tuan Daniel selamat pagi. Tuan Daniel? Daniel lagi? Halo? Apa? Saya diterima? Terima kasih banyak-banyak. Thank you tau. Finally dapat kerja baru. Sekarang ni boleh start semua balik. Betul. Kau ni cuma pelatih. Aku tak harapkan banyak. Jangan menyusahkan aku, dah cukup. Tuan Daniel selamat pagi. Tuan Daniel? Daniel lagi? Kau kena tuan ke? Tak kenal. Dia mesti tak nak orang tahu pasal perkahwinan kita kan? Dia sebenarnya idola saya. Sebab tu saya terkejut tadi. Tak boleh jadi ni. Dah susah payah dapat kerja ni. Tiba-tiba cari kat dia pula. Baguslah kalau macam itu. Nanti ada laporan perlu kau bentangkan kepada bos. Cepatnya. Saya takkan menyerah. Okey? Saya akan buat. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.